Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Bro, kau nampak tak aku pakai baju apa ni? Tu lah, aku pun fikir juga asal bawa balik Hawaii. Tak ada. Selalu korang ada macam ada secret tau, arrangement tau. Alih-alih dulu pakai baju hijau, alih-alih dulu pakai baju biru. Jadi aku pakai 3 warna. Kalau in case korang pakai baju putih, aku pun inside dalam tu. Tapi tetap tak sama. Tetap tak sama lah. Macam sengaja lah. Aku fikir kau pakai gini jadi sama dengan bantal bunga-bunga. Kita ikut. Itulah flower boy lah, flower boy. Hari ni nak lain daripada lain sikit. Semangat muda-mudi. Flower boy. Pak Maon. But anyway, Alhamdulillah, kita dah sampai ke episod yang keberapa ni? 23 24. Alhamdulillah. Diam tak diam, Alhamdulillah dah 24. Ada tak Ustaz, bila Ustaz jalan-jalan orang tanya Ustaz, macam pernah nampak ini yang Ustaz dalam podcast ada member tak? Ada? Belum lagi. Belum ada lagi Kau ada? Aku pakai mask kalau keluar. Kau helmet? Takut orang kenal jadi pakai mask. Aku ada tau orang tanya. Tapi diorang dah salah bawa lah Ustaz. Cakap apa tau? Ada kawan tanya lah. Ada kawan tanya. Ana cakap alamak. Itu salah channel lah, salah channel. Salah channel. Lain museum punya tak? Diorang pun copy kita agaknya. Ada kawan tanya. Ada kawan tanya. Cakap alamak. Mula-mula dah macam dah gini sikit tau. Dah macam dah gini-gini kan. Sekali ada kawan tanya, ada kawan pula. Pasal betul kan? Anda betul kan Ustaz? Ada member tanya. But anyway, kepada yang mengikuti kita, kita sangat berharap lah yang podcast kita ni ada sedikit sebanyak memberi manfaat kepada antum yang selama ini mengikuti kita secara apa lagi? Istiqomah. Pasal masjid punya podcast apa? Baru datang keyakinan sikit. Lain sikit. Jadi dia macam inilah, kita harap apa yang kita buat ni kalau tak dapat membantu dengan banyak, sekurang-kurangnya sedikit. Tapi pada masa yang sama, kita juga mengalu-alukan untuk siapa yang ingin mendapatkan lebih penjelasan dan datang secara lebih sistematik ataupun attend classes yang lebih sistematik. Masjid Abdul Razak ada dua kelas Fardu Ain setiap minggu pada hari Jumaat yang dikelolakan oleh ataupun diajarkan oleh Ustaz Umar Maulana dalam bahasa Melayu setiap hari Jumaat selepas maghrib. Dan sementara dalam yang lebih selesa dengan bahasa Inggeris boleh datang pada hari Selasa selepas Isyak Betul. Itu ni teman baik dua-dua ni tau. Ustaz Khairi Nasrul. Dia akan mengelolakan kelas Fardu Ain tu dalam bahasa Inggeris. Hari tu ada juga kita dapat jemaah yang datang ke office. Mereka tak salah dia mualaf. Mualaf, jadi dia sangat mengalu-alukan usaha Masjid Abdul Razak yang menyediakan kelas Fardu Ain dalam bahasa Inggeris. Jadi senang dia faham. Jadi alhamdulillah lah. Jadi kita harap lalukan siapa yang ingin datang ke Masjid Abdul Razak Jumaat untuk dalam bahasa Melayu oleh Ustaz Umar Maulana dan hari Selasa oleh Ustaz Khairi selepas Isyak. Kelas akan dilakukan dalam bahasa Inggeris. Baik. That is kita punya permulaan podcast kita pada hari ini dan kita akan terus kepada soalan. Tapi belum soalan Zat, ada lagi satu. This weekend kita sangat berbahagia kita dengan besar hati yang terlepas pula kan. Patut itu dulu kan? Patut itu dulu. Saya jangan jadi macam nervous pula. Syekh Afifuddin akan bersama kita pada hari Sabtu ini 21 Jun selepas Zuhur dalam kelas bulanan dia. Alhamdulillah. Dan juga bulan ni bulan 6 bulan Jun juga kita ada camp untuk belia iaitu The Marvels akan juga berlangsung pada 21 hari bulan ni dan berakhir pada 22 dan jadi kepada yang anak-anak mereka yang sudah mendaftar so itulah minggu ni lah. Dan pada masa yang sama kita juga akan buat korban meat distribution. Korban meat distribution atau daging korban pengagihan daging korban.
Bukan daging kurma pengagihan. Bukan. Itulah Lain-lain, literally ada agak the juga. translation. Ada agak juga. Jadi sebab tu kita punya masjid ni kita siapkan dua tau, Melayu dan Inggeris. Yes, Nampak kenapa betul. kan? Jadi pada minggu ni kita busy lah. Alhamdulillah Masjid Abdul Razak akan busy dengan kelas Syafiquddin, perkhidmatan Youth ataupun camp. camp belia dan juga pengagihan daging korban. Okay, Alhamdulillah. Baik, dengan itu kita akan mulakan dengan soalan-soalan podcast kita pada hari ini. Soalan yang pertama. Pertama, kau start. Okey, Ustaz. Soalannya adalah hukum bercakap ketika imam sedang berkhutbah. Kau salah baca. Bukan. Betul, tapi itu yang kedua. Itu yang kedua. Pasal sebab tu Ustaz ni masalah dia, sebab tu kita ada English dengan bahasa Melayu. Ana English ni tak apa faham. Okey. Okey. Aku start dah. Kau start English Ini adalah soalan tentang bila kita travel. Sebagai kita musafir lah travelling. Bulan 6 ni banyak orang cuti ya. Yes. Betul. Ramai yang bercuti. Jadi in Kita je yang reference tak to cuti. travelling and being at a hotel ataupun Airbnb. Ada yang tak duduk hotel, ada duduk Airbnb macam homestay and all that. Cheaper and then kadang-kadang family besar Ustaz. Correct. Jadi more they want to be under one roof. Jadi they might have visitor ataupun pengunjung atau penghuni rumah tu yang bukan orang Islam dan mereka makan makanan yang tidak halal. Yes. Jadi macam mana hukum dia tentang kita pula yang masuk dan kita boleh gunakan tak utensil Ustaz? Ataupun adakah kita perlu lakukan sesuatu dengan utensil tu? Lakukan sesuatu tu sembuh-sembuh. Kan? Cuci Ustaz, cuci pakai tanah. Ingat tak cerita tu? Itu wahai Mambang. Ayam. Nasi goreng ni. Baik Ustaz. Itu soalan dia adalah Soalan dia. itu soalan dia. Sepanjang sikit soalan dia. Tadi kalau nak baca betul okey, Dia kan nak tanggung jawab kan? in reference to travelling and being at a hotel or B&B where they might serve non-halal food, can we still use the utensil? Maknanya dia tak nampak Ustaz, dia tak nampak ataupun dia tak pasti utensils tu dah dipakai untuk makanan yang Tidak halal. tak halal. Ya, okey. Macam mana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Okay, berkenaan dengan bila kita cakap pasal benda yang kita tak nampak, hukum Islam atau kita kata dalam ilmu fikir ni atau hukum ni hanya kita memberikan jawapan atau hukum tersebut berlandaskan perkara yang kita nampak atau perkara yang zahir. Maknanya apa yang kita nampak itu yang kita jadikan sebagai hukum. Yang tak nampak dia tak jadi hukum. For example, kita nampak kucing masuk rumah kita, kaki dia basah. Okay. So, in general, kita tak boleh kata mungkin dia dah terpijak air kencing. So, kita tak nampak. So, obviously itu adalah air kencing. Tapi kalau dia tak pijak, dia pijak basah je. So, kita tak tahu apa yang dia pijak. So, dia tak jadi hukum. Okay. For example juga, kalau kita jalan bawah atau belakang rumah flat, orang sidai baju kan. So, tiba-tiba kalau ada air yang kena kat badan kita. Okay. So, kita tak tahu ni air apa. So, maka dia tak jadi hukum. Dia tak jadi hukum najis. Lain kalau kita dah kena air tu, kita tanya, "Oi, air apa ni?" Dia pun kata, "Oh, ni air semalam anak aku ada terkencing kat tilam. So aku basuh dia punya air, so air dia jadi najis." Dan soalan dia, siapa suruh pergi tanya? Tanya kan tak jadi hukum. Betul? So itulah hukum fikir. Maknanya kita hanya based on perkara yang zahir, yang kita nampak. So balik pada tadi, kalau kita pergi ke hotel atau kita pergi Airbnb, yang kita tahu memang normally ada, kalau Airbnb tu atau hotel tu selalu akan ada orang yang non-Muslim yang akan gunakan dia punya utensil lah. Kalau for Airbnb is very straightforward. Maknanya kita nampak pinggannya bersih, suluh garpunya bersih, maka kita boleh ambil hukum zahir, maknanya benda tu bersih. Benda tu bersih. But kalau kita nak berhati-hati, mungkin dia pernah ada makan, ada khinzir kat sini atau pork. Kita nak bersihkan hati-hati, kita nak pakai kita punya own punya plate, terserah.
Boleh. Tapi hukum hanya menghukumkan perkara yang kita nampak. The reality is that kita nampak boleh sampai dalam Airbnb tu, benda tu bersih. Okay. So maknanya hukum dia bersih. So itu kalau for Airbnb lah. As for hotel, kita tahu bahawasanya tempat, kalau hotel tu biasanya dia akan sediakan tempat makan, breakfast di tempat, apa namanya, lunch, dinner, you know. So kita tahu bahawasanya di situ ada tempat yang menyediakan barang yang tidak halal. Okay. Seperti khinzir dan sebagainya lah. Now, sekarang yang kita timbul ragu adalah sama ada tak orang pernah makan khinzir dengan menggunakan pinggan yang ada kat meja kita tu. Okay. Kan? Tu yang jadi soalan dia. Yes. So kalau ikut hukum zahir, kita kata kita nampak pinggan dia bersih. Maknanya Tak, bersih. bersih lah. Okay. Tapi kalau untuk bersikap warak, bersikap hati-hati, kita lebih baik jangan gunakan. Pasal there's a possibility yang kemungkinan orang ada pernah gunakan pinggan tu untuk makan khinzir atau benda yang tak halal lah. Khinzir. Dia especially khinzir lah, pasal khinzir tu kena sertu. Oh, yang lain tak apa. Tak sertu, just sushi biasa je. Khinzir tu dia nak kena sertu. So kita tak tahu dia sertu ke tidak. Impossible lah hotel nak pergi sertu, dia tak akan layankan kan. Banyak kerja nak kena buat. Itulah. Nak cari tanah lain. Satu. Kalau kita masuk bilik, tapi kalau kita masuk kitchen dia, sekarang Ada nampak tanah. dia ada satu macam berapa goni tanah tu. Dia tulis Ada sertu. can. Sertu. Ada can lah. Dia cuci dia sertu. Dia cuci dia sertu. So tu dia punya possibility, kemungkinan, maknanya kemungkinan dia ada menggunakan tu untuk makan yang tak halal, ataupun kemungkinan dia baru letakkan pinggan yang baru. That's right. So that's why kita kata hukum hanya menghukum yang zahir. Fikir hanya hukum yang zahir je. So dia yang zahir tu, yang jelas ni kat depan, benda tu bersih. Ini kalau nak ikut yang zahir. Tapi hukum fikir tu bukan sekadar fikir. Kadang-kadang dia ada benda lain yang kita harus take into consideration, which is sikap warak tu lah. Maknanya ada kemungkinan yang dia gunakan untuk makan khinzir. So maknanya lebih baik untuk kita tinggalkan. Okay. So kalau untuk play safe, kalau kita ada cara lain untuk kita makan, you know, kita memang boleh bawa plate sendiri and so on, maka gunakanlah kita punya own utensil lah untuk play safe. Tapi kita tak boleh kata haram 100% tak adalah. Pasal there's no concrete evidence yang dia gunakan pinggan tu untuk makan khinzir. Okay. So as long as tak ada, maka kita tak boleh hukumkan benda tu 100% haram lah. Boleh, tetapi lebih baik ditinggalkan. Yes, correct. Right. So benda ni actually bukan berlaku, dia hukum dia bukan pasal makanan je actually, benda-benda lain pun sama juga, especially najis and so on. As long as kita tak nampak ada najis yang jatuh kat dalam, maka hukum air tu hukum bersih lah. Pasal kita tak nampak, tak tahu. So very simple, kita ikut hukum zahir dia. Yes. Zahirnya kita tak nampak betul-betul ada perkara yang haram di situ, maka we can safely say tak ada pernah terkena perkara yang haram atau tak pernah kena yang khinzir. Yes. Tetapi untuk dari bab untuk menjaga kewarakan, kita lebih dianjurkan untuk meninggalkan. Maknanya jangan don't even go to hotel yang, kalau kita boleh ada pilihan lah. Yes. Jangan pilih hotel yang menyediakan makanan yang tidak halal, satu. Tapi kalau tak ada pilihan, kena juga masuk, try to avoid going breakfast or eating in that hotel lah. Dan kita makan kat luar, warung sebelah ke, and all that. Tapi I think Ustaz, nowadays it is not just Airbnb dengan hotel Ustaz. Because ada ada kedai kopi. You know, yang sekarang kan kita nak kena clear kita punya tray. Dia akan ada halal tray dengan non halal tray. You dah letak dekat halal tray. Dia ni pun datang, dia clear, tapi yang datang Cabut. clear ni semua dia clear satu kali. Yeah. You know. Just same apply lah hukum dia, macam itu juga. Yalah. So that's why I say it's not just hotel dengan Airbnb, you know. Nowadays it is. Sama juga kalau macam kita pindah rumah baru, right? Owner lama tu orang yang berbangsa non-Muslim. So sekarang timbul question, kita nak sertu rumah tu ke atau tidak? Okay. The thing is that, okay, kita nak sertu boleh, no problem at all. But the thing is that, kalau kita nak sertu pun boleh juga, pasal kita ambil hukum zahir. Pasal kita pun tak pernah nampak yang non-Muslim tu makan khinzir kat rumah tu. Kita tak nampak. Maksudnya there's no proof atau concrete evidence yang dia memang ada makan khinzir kat rumah tu yang kita kena sertu. Okay. So kalau kita nak sertu untuk
langkah berjaga-jaga, it's okay lah. Yeah. Ambil lah memang dialu-alukan, di apa namanya, dianjurkan untuk buat. Tapi kalau tak nak buat, it's okay pasal kita based on hukum zahir. Walaupun lebih baik tu untuk sertu lah. Nama nak kata mesti sertu. Tak sertu kau tak boleh pindah. Kau kasih aku je rumah tu. Pula lah cerita. Bagus pula. Bagus juga Okay, Ustaz, last. Restaurant pula, Ustaz. So, for example, dulu restoran ni, dia jual makanan yang tak halal. Dan kita take over. Bila kita take over tu, dah bersih lah. Tapi because kita tahu yang dulu dia, kita tak nampak, tapi kita tahu yang before this, dia punya restoran ni was yang bukan orang Islam punya restoran. So macam mana tu, Ustaz? Kita perlu satu tak kitchen dia? Kalau dia memang, pasal yang tak halal tu tak semestinya khinzir, benda lain. Kalau dia tak jual khinzir, dia jual benda lain yang tak halal, maknanya tak payah sertu. Tapi kalau dia jual khinzir, Dia dan kena sertu lah. Pasal dah, obviously dia jual khinzir kat situ, kena sertu lah. Okay. Mana pula jual sup, pork organ soup kata dia. Mungkin dia tak jual pork. Nama je. Nama je. Nama. Mungkin gambar je. Padahal dia jual ayam. Itu mungkin mata dia nak kena tukar sikit. Okay. Alright. Jadi kita dah menjawab soalan yang diberikan oleh member kita dengan sangat mendalam. Baik, kita ke soalan yang kedua, iaitu kebetulan Ustaz, kita baru merayakan Hari Raya Aidiladha, dan soalan ni timbul apabila bab khutbah, Ustaz. Okey. Hukum bercakap ketika imam sedang berkhutbah, dan bagaimanakah cara menyuruh orang yang sedang bercakap itu diam supaya kita tidak tergolong dalam golongan orang yang bercakap ketika khutbah. Jadi anda nak tambah sikit pasal orang tu message member tu kan. Member tu macam anda kenal secara peribadi. Oh, ya kan? Jadi kita tahu dengan yakin tentang hukum ni solat Jumaat. Yes. Because tiap-tiap Jumaat, alhamdulillah, kita lakukan solat Jumaat. Jadi kita been practicing that, diam and all that. Tapi kalau is the same rule apply for solat Hari Raya, Ustaz? Itu member anda tanya, saat lain. Jumpa. Okey. Biasanya bila kita cakap pasal khutbah ni, selalunya larangannya itu ditujukan kepada khutbah Jumaat. Okey. So, kalau orang yang Nabi kata orang yang bercakap ketika imam sedang berkhutbah faqad laga, maknanya telah sia-sia Jumaat dia. Kita tahu bahawasanya kita dianjurkan untuk datang sembahyang Jumaat tu awal. Nabi ada waktu yang pertama seperti orang yang mendapat pahala unta, maknanya sedekah unta. Kemudian sedekah lembu and so on lah. So kalau orang tu dia dah datang awal, maknanya for example daripada lepas subuh dia dah stay kat situ. Itu sial kan? Daripada lepas subuh dia dah stay situ sampai dia tak nak gerak. Toilet pun tak pergi. Tahan uduk dia, terkeput kan. Pasal aku orang ambil tempat dia. So dia tahan itu sampai Zuhur. Kali imam tengah khutbah dia pula berbual dengan orang sebelah. Cantik baju tu Mak. Habis tu daripada cerita lain ke Ustaz? Jadi dari Zuhur tu sampai tu habis kata Nabi. Laga, sia-sia. Dan it's not just buat berkata-kata, termasuk Nabi dalam hadis mengatakan orang yang dalam hadis Nabi sebut orang yang bermain batu ketika imam sedang khutbah. So maknanya kalau kita nak convert to our context nowadays, maknanya sama juga dengan orang yang main handphone. Imam sedang khutbah dia main handphone, dia mungkin tengok TikTok. Orang tengah khutbah dia tengok TikTok, main game. Boring lah imam ni khutbah, slow lah. Dah lah tengok TikTok Ustaz, tak pelangkan pula tu suara. Jadi orang sebelah pun dengar. Orang sebelah orang kiri lah tengok. Gini tau. Masa apa tu dia? Alamak, dia ni tak faham ke? Itu kan podcast saudara cakap, jangan tengok. Tapi dia tengok Dia jeling sikit lah. Gini So dia main handphone dia banyak pula. Ataupun dia kata dia tengok imam ni slow betul lah, dia macam pil tidur pula kan. So dia pun nak main handphone. So dia masuk juga golongan. Maknanya telah sia-sia Jumaat dia. Jadi biasanya atau dalam teks-teks dalam kitab itu larangan itu ditujukan kepada khutbah Jumaat. Okay. Dan dalam mazhab Syafi'i ia bukan haram, cuma makruh saja. Dia cuma larangan tu berbentuk makruh.
Mazhab Syafi'i ada dua, kaul qadim dengan kaul jadid. Okey. Kaul jadid mengatakan dia makruh. Tapi kaul qadim yang pendapat yang lama adalah hukumnya adalah haram. So jadi yang jadid ni yang so-called macam revise punya fatwa daripada Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i kata makruh? Kerana Nabi sendiri pernah bertanya dengan sahabat ketika sedang khutbah. Nabi sedang khutbah, so di sahabat dia datang, dia terus duduk. So bertanya kau dah sembahyang 2 rakaat belum? Maknanya sembahyang dah ke masjid. So sahabat dia kata belum lah. Dan Nabi suruh sembahyang 2 rakaat. So maknanya sahabat tu punya reply is menunjukkan bukannya haram. Kalau dia haram, Nabi takkan tanya dia. Tanya pun. So ni dia punya Padahal dalil tahu lah. tahu cerita tu. Oh, aku tak tahu. Tak. Kau ni accent pula. So tu dia punya dalil lah kenapa hukumnya adalah makruh bukan haram. Jadi bila kata haram ni atau makruh ni maknanya semua jenis percakapan yang tidak yang yang merupakan tidak penting. Maknanya benda yang tak important. Important tu macam contoh, for example, kalau kita dalam masjid ternampak orang yang buta masuk masjid. So dia kalau salah step dia terboleh ke tangga. Kalau belum masjid belum bikin railing lagi waktu tu. Kita nampak, kita tengah jeling, nampak nak jatuh ah. Hati-hati, kita hati-hati. Ada tangga. So kita boleh cakap. So tu tak sia-siakan pahala. Pasal tu ada perlu. Tapi kalau datang, apa khabar? Cantik baju lah. Lagi. So ni tak ada. Datang naik apa? Gitu asal. Lama tak nampak. Tu lah. Semalam nampak. Okey. Ataupun kalau orang itu dia bertugas untuk menjaga persekitaran masjid. Macam staff masjid lah. Macam contoh untuk masuk ke dalam, pasal dalam masih kosong. Ataupun orang yang parking sembarangan kat masjid. Awak yang park situ tak boleh. Ini untuk orang nak jalan, ni orang kita nak lalu, you block the traffic semua. So itu boleh diungkapkan. Pasal apa? Ini keperluan. In fact ada yang mengatakan kalau orang yang melakukan sedemikian, dia mungkin dapat pahala ekstra. Pasal dia sedang mencegah benda yang kemungkaran. Atau dia mendorong orang untuk dapatkan saf and so on. So ni benda-benda yang diperlukan maknanya. So yang namanya sia-sia tu, kalau perkataan tu tak diperlukan. Macam tadi dia berbual-bual kosong ataupun main handphone and so on. So ada orang ingatkan cakap je yang hilangkan pahala, main handphone tak hilangkan pahala. So ni salah lah. Pasal Nabi kata orang yang main batu pun, main batu kerikil maknanya, main batu. So kira dah sia-sia pahala dia. So balik pada betul, normally larangan itu, makruh itu hanya kepada sembahyang Jumaat atau khutbah Jumaat. Adapun khutbah hari raya ni ada khilaf, ada selisih ulama. Kenapa ada selisih ulama? Kerana khutbah hari raya itu sunat. Sembahyang hari raya pun sunat. Dia boleh datang sembahyang raya kemudian balik pun boleh, tapi jangan buatlah. Pasal Pak Imam tu pekik ke atas, semua balik. Bayang ramai. Khutbah. Pak Imam naik ada 2 orang ke? Naik semua dah balik. Saya masih ingat lagi waktu Hari Raya Haji lah kat Mesir waktu tu. Kali Imam tu kat Mesir Sayyidina Hussein dia naik kat atas. Ni nak sembahyang khutbah hari raya ni. Orang balik orang dah balik. Kali Imam khutbah, korang mana nak pergi? Aku belum khutbah lagi. Khutbah belum start lagi, orang dah balik. Oh, tapi kalau orang balik tu pahala dia tetap sama. Pahala tu tak tahu. Yalah. Tak masuk anda tu, tapi solat dia tu solat salah, cuma tak sempurna lah. Pasal sembahyang hari raya pun kalau kita nak choose untuk sembahyang macam sembahyang tahajud masjid, still sah. Tak ada 7 kali takbir, 5 kali takbir, rakaat kedua boleh sah. Cuma tak sempurna lah. Tak sempurna. Yang pula tahu ada lontong kat belakang. Tu lah. Lepas tu dia tahu pula ramai orang masuk. Dia nampak. Nanti habis. Lepas tu ada orang pula dia makan kat bilik ni bila imam tengah sembahyang. Alamak. Itu membanas. Sebab tangan pendek. Kalau tangan macam dalshim, nak kena sepak. Itu membanas. Kuat pula tu, dia punya bau kan. Anda sampai cakap dengan dia, tutuplah pintu. Dia tutup pintu bau juga masalahnya. Siapa agaknya? Adakah berlaku di masjid ni, Ustaz? Akan buat penyiasatan. Macam pernah berlaku lah. Macam pernah berlaku lah. This is cannot. Nanti anda kasih dia ni, Ustaz, warning letter. Banyak benda nak buat perkara macam itu. Dia Lepas tu ada dia hilang. siapa agaknya orang tu? Alamak. Ana rasa dekat belakang kamera sini, Ustaz. Nanti kita tanya dia ada buat tak kerja macam tu?
Kalau dia buat, tolong berhentikan. Tolong jangan buat lagi. Jangan buat lagi. Itu perkara sangat dekat kepada kemungkaran tau. Dah lah gitu sebelah imam pula Ustaz. Sekali kalau imam tak boleh fokus. Nasib baik dia mikrofon dia off. Kalau on tu satu masjid dengar. Nasib pun tak ada benda-benda garing tu makan. Kau tak kerap lagi Alamak, problem. Kisah pagi raya Pagi raya. Okey, baik. So balik pada tadi, Yes. walaupun ada khilaf ulama, ada perbezaan pendapat ulama, tetapi mereka juga mengatakan lebih baik untuk meninggalkan. Maknanya follow the same ruling as khutbah Jumaat. Jumaat. So maknanya avoid lah. Walaupun kita tahu standard lah kalau kita di negeri kita ni biasanya khutbah tu macam agak extended edition lah. Kan betul. daripada normal khutbah tu 7 pages pergi 14 pages kan. So kalau hari raya puasa tu kat bawah makmu dah pas kuitan. Umpama lah. Dia kat sini lah. Buat lain. Pas makan. Lambat lah. Katib lagi ni kan alamak. Dia dah pasti. Yang sini buat kuitan, ni buat kuih makmu. Aku ni dah lapar. Panjang lah ni. So walaupun keadaan apa pun khutbah tu faham ke tak faham, suka ke tak suka, still kena dengar. Okey. Maknanya kita tak dianjurkan untuk bermain, main handphone ataupun berbual-bual dengan orang sebelah and so on. Kalau benda tu tak perlulah maknanya. Main kapet Ustaz. Mereka Tak ada. Am I correct? Dulu Ustaz pernah, if I can remember correctly, Ustaz pernah mention even sampai keluarkan tasbih untuk zikir Ustaz Kita dituntut untuk dengar. Tu lah. Everything kena stop. Even semayang Qabliyah Zuhur pun tak, Qabliyah Jumaat pun tak boleh buat bila imam dah khutbah. Kita masuk masjid, cuma boleh buat semayang tacu masjid je. Tu kita kena duduk. Okay, alright. Ya. Walaupun kita tak faham Ustaz. Walaupun tak faham. Walaupun dia bahasa Tamil sekalipun. Atau kalau kita pergi Masjid Malabar dia bahasa Arab. Walaupun tak faham. Baik, aku jangan mention pasal kita tengah live on air. Baik Ustaz. So itulah secara ringkas dia lah maknanya. Tapi maknanya the thing is that kalau kita walaupun benda tu khutbah tu sunat, but still kita menghargai lah orang yang kat atas tu sedang menyampaikan, sedang mengongsikan. Dia boleh choose untuk pergi makan lontong, dia tak. Dia tetap duduk sini dan khutbah Ustaz. Dia dengar sambil makan. Dia dengar Tak, sambil pasal makan. imam. Oh, Imam tu dia ada pilihan tau. Aku peduli lah diorang tunggu, aku makan dulu tak. Dia berkorban, dia duduk tunggu sampai habis. Yes. Sampai habis 2 session Baru dia pergi makan. Ada member tu pula, dia bukan nak kesiankan. Dia tak sabar lah. Dia bukan nak kesiankan ustaz dia. Tak ada. Dia sibukkan perut dia. Betul. Mungkin hari Arafah tu dia tak buka puasa. Tak makan ayam. Betul. Okay, anyway kita dah just to summarize, baik, maknanya hukum berkata-kata yang tidak ada manfaat semasa imam sedang berkhutbah Jumaat, seperti yang Nabi SAW bersabda, maka sia-sialah Jumaat mereka. Tetapi kalau yang kata-kata mereka tu adalah yang ada manfaat, seperti petugas-petugas masjid yang mereka dia mesti nak kena cakap lah. Kalau mungkin anak nak cakap dengan dia, kat belakang tak dengar kan. Jadi anak yang si Denny pula Cakap. Dah lah aku banyak kerja. nak kena dengar, dia kena tengok hari ni apa dia cakap. Jadi macam gitu tak digalakkan. Digalakkan cakap, belakang tak dengar. Yalah, tapi kalau cakap pun pelan-pelan lah Ustaz lah. Yelah. Kau jangan pekik-pekik. Yalah. Oi, tak dengar lah. Kalau benda tu boleh difahami dengan bahasa isyarat, better tu use isyarat lah. Pasal dalam hadis Nabi kata dia cakap dengan orang tu suruh diam pun, yang suruh diam ni pun dia punya pahala pun gone. Dia dapat orang sebelah berbual, dia diam lah, dia pun gone. Salah satu daripada soalan tu adalah bagaimana cara menyuruh orang yang sedang bercakap tu diam. Ini pun boleh Isyarat, yes. Isyarat. Isyarat. Atau kita pegang dia. Ataupun kita tutup ada depan mulut. Kau macam gitu. Tapi tak gini aja. Kau je terus tutup. Tutup! Ada kasar sikit. Kita manager Ustaz. Kita bertekanan. Baik, jadi jadi saya summarizekan yang anak summarizekan yang tentang Jumaat, khutbah Jumaat, dan kalau untuk khutbah hari raya, walaupun dia sunat tapi digalakkan untuk tetap observe the same
praktis yang kita buat semasa Jumaat lah. Walaupun dia tak seberat dan Ustaz kata ada khilaf. Ada mengatakan sama, ada mengatakan tidak, tapi lebih baik kita menghormati imam yang sedang berkhutbah tu. Dia boleh pilih untuk duduk makan lontong, tapi dia tak. Dia naik, dia tetap berkhutbah, jadi kita hormatlah dan kita dengar. Jadi I think we have answered the question. Jadi dengan itu I think we have reached the end of the podcast. Dengan itu billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.